ni. Lain clear orang tak ada. Hey, apa ni? Astaghfirullahalazim. Ni sampai tak tengok kiri kanan dah lah. Hai, cik ni daripada mana ni? Daripada masjid. Nama Dobi. Apa siapa? Saya nak tegur berkenaan dengan yang cik duk pegang ni lah. Mai sini, cik. Di sini adalah kawasan dilarang merokok. Sebelum ni tak ada pun. Ada dah. Di bawah Akta 852, salah satu tempat yang tak boleh merokok ialah di Dobi ni. Ni logo dia ialah tak boleh merokok, bukan pembakaran terbuka. Oh, bukan dekat kedai makan sajalah. Ya, dah banyak dah tempat yang tak boleh. Dan salah satunya juga ialah di Dobi ni. Cik, kesihatan pun kenalah jaga. Saya nampak cik pulih macam dah saya sekarang ni. Apa kata berhentilah merokok tu. Merokok kan tak baik untuk kesihatan. Asal merokok tu pun kalau orang lain duk bau, boleh kena macam-macam penyakit. Ya ke? Cik dah kahwin ke? Dah, tapi lagi tu belum. Itulah pasal kalau nak kahwin lagi, nak umur panjang, jagalah kesihatan cik. Berhentilah merokok. Ada peluang. Ya. Tak apa kalau gitu saya tak apalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Macam ni cik. Mailah kita basuh baju. Silalah. Boleh. Hai, tak tahulah. Pasal macam ramai lagi kot yang tak tahu, tak sedap kot no. Atau 852 ni dah banyak tempat sepatutnya yang tak boleh nak merokok. Kena habaq dekat Japan ni sepatutnya ni. Pasal dia pun ni ramai juga followers katanya. Kena terang lagi. Hampa hak tengok video ni, hampa jangan lupa tengok nanti influencer at Japan pasal Akta 852 ni. Meh kita tengok apa info yang pasal 852 ni. Mana lagi tempat-tempat yang memang tak boleh nak merokok. Merokok ni membahayakan kesihatan. Jadi hampa jangan lupa pakat-pakat tengok nah. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua bersama kami di Jabatan Perangan Negeri Perlis. Kami kini bersama Encik Muhammad Zulkifli bin Cik Mi, Ketua Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Perlis yang akan berkongsikan kita dengan satu akta untuk kesihatan semua juga ataupun kesihatan sejagat di bawah Akta 852, iaitu satu akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 yang telah dikenalkan bermula pada Oktober 2024. Jadi mungkin boleh Encik Zul berkongsi dengan kami. Terima kasih Encik Zul untuk bersama dengan kami bagi slot influencer Japan atau Gebang Pelih bagi kita bersama-sama mewar-warkan kepada masyarakat di Malaysia khususnya bagi negeri Perlis untuk faham dan tahu apakah itu Akta 852 dan apa sebabnya ia diwujudkan. Okey, terima kasih Puan Aini daripada Jabatan Penerangan kerana sudi menjemput saya daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis bagi Kesihatan Awam. Jadi ini adalah kedua lah. Sebelum ni saya dijemput untuk membicarakan berkenaan dengan peraturan kawalan Semakau 2024 pada tahun lepas lah, tahun 2024. So maknanya untuk kali ini atau berkenaan dengan ataupun perundangan berkenaan dengan kawalan Nasi Kemakau telah bertukar. Kalau sebelum ni dia dibuat peraturan kawalan Kemakau, di sekarang ni dia dibuat akta. Dia stand alone, tak berada di akta lain. Dia buat peraturan kawalan Kemakau ni dia berada dalam akta makanan, akta 281. Jadi sekarang ni yang terbaru berada di bawah akta itu sendiri, di bawah akta 852. Jadi Akta 852 ni untuk sedia maklum pada semua penduduk Negeri Perlis khususnya, dia telah mula digazetkan pada 2 Februari 2024. Tapi belum dilaksanakan lagi. Dan dilaksanakan pada 1 Oktober 1 Oktober lepas 2024, lebih kurang 4 bulan lepas.
kita semua sedia maklum lah, sebenarnya akta 852 ni, saya sebut akta 852 no? Dia kalau nak sebut dia panjang, akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam, jenuh dah sebut ni. Okey, saya sebut akta 852. Jadi akta 852 ni dia secara khususnya dia punya aim, sasaran ni adalah untuk kanak-kanak dan remaja lah. Sebab kanak-kanak dan remaja ni kita punya legacy kita untuk masa depan yang akan jaga kita besok nanti kan. Kita tak tahu kan, kalau kita tak bermula daripada sekarang bila lagi. Jadi peringkat kami di Peringkat Kesihatan yang kami boleh menyumbang daripada legacy kanak-kanak remaja adalah salah satunya adalah melalui akta lah. Jadi akta ni bagi memastikan bahawa remaja dan juga kanak-kanak ni dijagalah demi kesejahteraan hidup ni lah. Jadi maknanya secara buruk, secara khususnya kesan-kesan buruk ni kita tak mau terdedah kepada kanak-kanak dan remaja secara khusus dan secara umum pada orang awam lah. Okey. Jadi maknanya tujuan akta ni memang dia jelas lah, sebab kita tak mau lah orang awam yang merokok di tempat-tempat yang kita larang merokok lah. Macam sini kita berada di New York Cafe. Ni bukan nak promosi ya, tapi di sini adalah salah satu daripada kawasan larangan merokok lah, seperti mana yang digazetkan di bawah akta 852 ni. Tempat makan adalah tempat larangan merokok. Okey. Kembali pada apa ni boleh? Apabila Encik Zul menyatakan produk Akta 852 ni demi kesejahteraan keluarga dan untuk kelestarian masyarakat terutamanya bagi lapisan muda. Jadi di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis akan ada satu unit ataupun penguatkuasaan yang akan menjayakan ataupun melaksanakan membantu di pihak kerajaan untuk mengatasi ataupun kita kata menjayakan Akta 852 ini. Jadi pelaksanaan Akta 852 ini dikuatkuasakan bagaimana, oleh siapa dan bagaimana untuk masyarakat awam di negeri Perlis ini tahu sebenarnya ada satu unit yang membuat penguatkuasaan ini. Okey, terima kasih poin ni. Okey. Sebabnya akta ni baru dilaksanakan bermula pada 1 Oktober 2024. Jadi kita mulakan dengan kaedah pelaksanaan melalui dua cara lah. Satu, tindakan serta-merta. Satu, secara berkala. Okey. Tindakan serta-merta ni adalah tindakan yang kita boleh buat penguatkuasaan terus. Kita boleh keluarkan notis di bawah Seksyen 47 di bawah Akta 852. Jadi yang serta-merta ni adalah di antaranya kawasan larangan merokok. Kawasan larangan merokok kita sedia maklum. Untuk akta sebelum, untuk peraturan sebelum ni PPKST 2004, sebut PPKST 2004 lah. Nak sebut dia pun panjang. PPKST 2004 ni di bawahnya, di bawah peraturan 11 kita ada 23 kawasan yang digazetkan sebagai kawasan larangan merokok. Namun bagi Akta 852 ni ditambah lagi 5 menjadi kawasan larangan merokok. Jadi keseluruhannya adalah 28 lah. Okay, sebelum saya ceritakan sikit lah secara umum, sebab 28 tempat banyak tu saya cerita, saya akan sentuh beberapa tempat lah. Kebiasaan orang kita dah tahu dah. Saya orang kita dah tahu dah sebab makan ni kalau ni ikut di bawah peraturan Kawasan Makau ni dah bermula pada tahun 2018. Tadi sambung lagi kesinambungannya di bawah Akta 852 ni pada tahun 2024. Jadi yang dikatakan larangan merokok ni, kita kena tahu apa yang dikatakan merokok. Dari segi undang ni, kalau kata merokok dia buat akta baru ni, dia kena sedut dan dia kena hembus. Kalau kata dia sedut, dia tak hembus, itu kita tak kira dia menggunakan hasil makau special. Jadi kami penguatkuasa kami kena tengok lah, ada yang menyedut dan ada yang menghembus. Jadi menghembus apa? Ada dua jenis kalau hasil makau ni lah. Di bawah bahan merokok ni dia ada dua jenis. Satu produk makau, iaitu rokok tu sendiri, rokok, cerut, semua tu lah. Yang biasa lah, yang kita dah maklum awal. Konvensional lah, konvensional tembakau ataupun konvensional tembakau. Lagi satu dia panggil produk pengganti tembakau. Produk pengganti tembakau ni kalau tengok tu macam vape. Lepas tu rokok elektronik kan. Yang tu dikira sebagai produk pengganti tembakau. Jadi maknanya produk tembakau dan produk pengganti tembakau ni adalah kedua-dua bahan merokok yang tidak dibenarkan digunakan di kawasan-kawasan yang digazetkan
sebagai tempat larangan merokok lah. Okey, di 28 tempat ni lah. Okey. Yang dikatakan sebagai 28 tempat tu saya sebut lah. Saya pun tak hafal semua. 28 je dah. Okey, saya sebutkan lah. Nombor satu yang paling sinonim lah, yang paling orang tahu lah, of course lah, kedai makan. Ataupun dari segi undang-undang kita sebut tempat makan. Undang-undang dia pergi tempat makan, dia tak pergi kedai makan. Kedai hawa dingin, pengangkutan awam, KTM, kita ada KTM Barau, kita ada KTM Kateri, kita ada KTM Padang Besar. Premis kerajaan, okey. Bangunan kerajaan, semua jenis bangunan kerajaan adalah kawasan-kawasan larangan merokok lah. Lepas tu taman asuhan kanak-kanak, dan juga tempat yang tempat perjumpaan awam ni khususnya adalah tempat untuk tujuan keagamaan lah. Masjid, kuil, tokong, church kan. Itu adalah kawasan-kawasan yang digazetkan sebagai kawasan larangan merokok lah. Okey. Untuk yang terbaru yang saya sebut tadi tu, kalau asalnya dulu di bawah PKST 2004 tu, kita ada 23 kawasan larangan merokok. Bagi Akta 852 ni ditambah menjadikan 28, di mana yang 5 tu adalah pusat hiburan lah. Pusat hiburan, mana-mana pusat hiburan ni di kawasan larangan merokok, kecuali kasino. Jangan tanya saya kenapa, yang tu adalah asas kerajaan. Dan bangunan parlimen tu sendiri, kompleks sukan, bangunan lobi, dan yang paling umum sekarang ni adalah kawasan larangan merokok, tempat kerja lah. Tempat kerja ni umum lah. Nama saja tempat kerja ni secara automatik dia termasuk dalam kawasan larangan merokok lah. Tak kira lah workshop kereta ke, kedai jual spare part kereta ke kan, kedai jual stationery, whatever orang yang bekerja tu dia kata sebagai kawasan larangan merokok. Jadi maknanya itu adalah kawasan-kawasan yang dilakukan penguasaan tindakan serta-merta. Dan apabila kita dapati ada orang awam yang menggunakan produk tembakau, iaitu seperti rokok, cerut dan sebagainya, atau menggunakan produk pengantin tembakau, iaitu seperti vape, rokok elektronik dan sebagainya, jadi tindakan penguasaan akan dibuat lah. Yang ni tindakan serta-merta. Yang ni memang kita laksanakan walaupun peraturan PPKS itu telah bertukar kepada akta, yang ni tetap berkuat kuasa terus berlangsung. Namun begitu, kita ada juga tindakan secara berkala lah. Maksudnya kita bagi tempoh kepada pemilik premis. Secara umumnya kalau kita tengok dalam akta ni sendiri, dia ada dua saja, iaitu orang awam dan juga pemilik premis. Orang awam ni orang yang merokok dengan pengguna yang berada di tempat merokok tu lah. Kalau pemilik premis ni adalah individu, entiti yang menghasilkan produk merokok sendiri, dan juga pemilik premis. Jadi maknanya berkenaan dengan tindakan berkala tu, untuk tempoh selama kita bagi tempoh 6 bulan ni, bermula bulan Oktober, 1 Oktober sampai 31 Mac 2025. Jadi tempat-tempat yang dikategorikan sebagai premis awam, premis sebaneka, jadi kita bagi dia tempoh masa. Kita bagi dia tempoh masa untuk pemasangan signage. Pemasangan signage. Jadi pemasangan signage ni dia kena pastikan premis sebaneka dan premis khas. Kita beri tempoh masa kepada premis tersebut untuk memasang signage larangan merokok mengikut spesifikasi yang telah ditentukan di bawah peraturan 852 ni lah. Saya tak cerita secara detail lah kat sini sebab dia technical. Sebab kalau tengok dekat signage sendiri, dia ada ukuran, ada laman rokok, QR code, dia ada spesifikasi tu lah. Jadi setiap kali proposal ni datang, dia akan bagi penerangan apakah yang perlu dibuat lah, mengikut saiz-saiz je lah. Dan juga tempoh-tempoh ni kita akan pastikan dilaksanakan lah macam signage. Jadi mana setiap tempat-tempat yang digazetkan sebagai kawasan larangan merokok, 28 tempat tu dia memerlukan pemasangan signage sebelum 31 Mac 2025. Pada 1 April 2025 kita akan melakukan penguasaan lah, kita akan periksa.
Kita tengok kenapa tak pasang. Kita tengok mungkin ada mungkin kita tengok kita ni taklah kata straight, kita akan negotiate tapi kita tengok ada alasan apa. Mostly kita dah bagi tempoh 6 bulan ni sepatutnya dah boleh pasang lah channel-channel ni. Baik. Okey, itulah sebahagian daripada tindakan-tindakan kita buat lah. Baik. Serta-merta dan juga berkala dalam masa tempoh 6 bulan. Ada juga yang tempoh setahun dan juga 24 bulan tapi saya tak jelaskan kat sini lah. Saya lebih pada untuk kawasan dagangan pokok ini. Okay. Jadi apabila Tuan Muhammad Zul menyatakan advokasi yang dalam 6 bulan ni lebih kepada untuk premis alert dengan tanda dilarang merokok itu sendiri. Mungkin boleh berkongsi secara ringkas bagaimana mereka boleh mendapatkan standard ukuran ataupun bagaimana mereka boleh lekat. Maksudnya kalau di satu bangunan kedai sebenarnya ataupun di kawasan-kawasan yang kebanyakannya luas, bangunan kerajaan, kompleks sukan, kedai dobi sendiri dan juga di satu-satu tempat kerja yang macam contoh yang di bawah milik individu. Di manakah yang paling sesuai tanda dilarang merokok itu perlu diletakkan atau ada bilangan tak? Okay. Secara umumnya di bawah Akta 852 ni dinyatakan secara jelas bahawa pemasangan signage ni perlulah di tempat yang mudah dilihat, mudah dikenal pasti. Okey. Contoh kita nak masuk premis kerajaan lah, sekolah. Jadi sekolah ni dia ada pintu pagar lah. Kan? Bila nak masuk ke sekolah tu perlu ada satu signage yang jelas bahawa ini adalah kawasan larangan merokok. Dipasang kat situ. Nak masuk tu dia dah nampak. Dia nampak dah. Mengikut standard yang ditetapkan, dia ada beberapa saiz lah. Ada saiz standard yang diletakkan iaitu 60x90. Untuk saiz standard ni dia letakkan di kawasan-kawasan yang boleh dilihat. Dan juga ada standard untuk pemasangan di tempat-tempat angkutan awam. Ada kategori teksi, ada juga ada kategori macam ferry pun semua. Dia ada saiz tu teknikal lah. Tapi untuk orang-orang awam ni, apa yang perlu faham adalah pemasangan signage ni dia perlu dipasang di tempat yang mudah dilihat lah. Kita tak mau tengok nanti signage tu dia pasang belakang pintu kan, ataupun dia letak kat bawah terselindung. Kalaupun dia pasang dekat tempat jelas tapi dia takut nanti dia letak kat tempat lain belakang situ sakut apa kan. Jadi jangan terselindung dan lebih mudah dinampak. Ya Allah. Supaya nanti orang awam tahu. Sebenarnya orang awam tahu saja. Tapi yang ni adalah tanggungjawab dari segi pemilik premis sendiri. Di bawah Seksyen 18, Seksyen 18.1 iaitu tanggungjawab pemilik premis bagi memasang signage mengikut saiz yang kita tentukan lah. Di mana kalau maklumat semua, untuk maklumat semua dengan polis, pengurusan kesihatan awam iaitu pengurusan kesihatan veteran dan juga pengurusan kesihatan veteran sentiasa turun ke lapangan bagi memberi pendedahan ataupun penerangan berkenaan dengan signage dan juga apa yang perlu dibuat. Okey. Buat masa sekarang ni yang perlu dipasang yang punya tumpang awam adalah kedai-kedai makan lah dan juga tempat-tempat ni lah. Untuk kami dari segi tempoh yang berkala tu kita fokus kepada kedai sebenarnya. Premis sebenarnya. Premis sebenarnya ni maksudnya dia jual rokok dan dia jual produk lain. Maknanya contoh kalau kata kedai runcit lah, paling mudah. Memang di premis tu dia akan ada jual rokok ataupun bahan tembakau, produk tembakau iaitu vape apa semua mungkin ada jual, dan juga produk tembakau, rokok dan juga curut. Dia jual juga beras, gula, rempah, rokok. Yang tu dikira sebagai premis sebaneka. Jadi maknanya premis sebaneka ni untuk produk-produk tembakau ni dia letak selalunya dalam kabinet lah ataupun bekas. Di mananya di bawah peraturan ni bekas atau kabinet tu perlu ditutup. Jadi maknanya orang awam dia tak tahu apa yang ada kat tu. Tapi dia boleh labelkan bekas ataupun apa tu case tu. Dia punya display case kan. Menjual hasil tembakau. Jadi maknanya orang awam dia tak tahu apalah jenama apa jual situ kan. Jenama A ke, jenama B ke, jenama C ke. Tapi yang nak beli tu yang akan boleh buat permohonan ataupun orang tambah yang paling mudah dah pergi kedai, saya nak beli rokok. Dia kena sebutlah benda apa dia nak. Rokok A ke, rokok B ke, rokok C lah. Sebab dia buat tujuan itu adalah untuk pastikan bahawa budak-budak remaja ni yang berumur ni tidak terdedah pada bahan-bahan pokok. Kita tak mau macam seolah-olah promosi bila kadang-kadang masuk
Sebab kalau kita tengok sekarang ni, vape tu memang sangat menarik ya. Memang sangat menarik. Nampak macam eksklusif, eksekutif. Dengan bentuk dia yang canggih, Mudah kecil, dibawa. canggih. Orang tahu macam style lah, style. Ada yang gantung. Itu bagi orang dewasa. Tapi kalau kadang-kadang kita tengok vape ni, ada yang bentuk toys. Ada yang bentuk buah strawberry, ada yang bentuk kartun, Doraemon semua tu kan. Yang ni kita takut ni. Jadi bila benda-benda tu, kalau ikutnya untuk vape yang berupa makanan atau permainan, memang tak boleh dijual. Salah. Tapi selain daripada tu dibenarkan. Yang vape bentuk makanan di mana tak dibenarkan. Dan juga yang saya sebutkan tadi tu adalah berkenaan dengan kenapa tak perlu kenapa tak boleh dipaparkan, supaya nanti kanak-kanak tu dia tertarik. Kalau kita tengok sekarang ni, apa tu, kanak-kanak dia kebanyakan sekarang ni orang dah mampu, kanak-kanak pun dah mampu beli vape. Sebab sekarang ni kita tengok pembelanjaan harian pun kadang sampai 3 ke 5 ringgit sehari. Dia boleh simpannya duit tu 2 ringgit, 3 ringgit sehari. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, vape pun dengan harga semurah 10 ringgit pun dia dah boleh beli. Jadi apabila tengok bentuk-bentuk yang menarik tu, dia tertarik, dia takut beli benda tu lah. Jadi itulah salah satu sebab dia kenapa premis display tu, bekas kabinet tu perlu ditutup. Yang tu bagi kedai sebanikau lah. Kalau kata macam kedai khas, kedai khas ni maksud dia, kedai ni memang dia jual produk tembakau dengan produk pengganti tembakau. Produk tembakau tu rokok, cerut dan sebagainya lah. As long as benda tu dia bentuk fizikal dia memang tembakau. Lagi satu tu produk pengganti tembakau. Itulah yang bentuk rokok elektronik, vape, segala jenis yang macam boleh cas-cas tu lah, pakai bateri apa tu. Itu produk pengganti tembakau lah. Jadi maknanya kedai khas ni dia jual benda tu saja. Dan untuk tu dia kena pastikan semua premis dia tu ditutup lah. Maksudnya ditutup tu kata apa, dari segi bahasa undang-undang dilegapkan. Mana tak nampak. Dia kena tinted lah, bahasa mudah dia punya tinted. Tinted. Kalau legap ni orang tak faham pun. Kalau bahasa undang-undang ni dilegapkan. Kalau segi umum ni, dari segi orang awam ni, tinted lah, tinted. Tinted macam kereta tinted ni hitam. Tak nampak apa. Orang tak tahu ada warna tu kan. So kena kedai premier khan ni kena tinted. Maknanya orang awam tak tahu apa yang ada dalam tu. Tapi orang awam boleh tahu bahawa kedai tu kedai menjual produk tembakau atau produk tembakau. Dia boleh labelkan lah premis tu. Kedai ini menjual produk tembakau, menjual rokok dan menjual vape. Tapi dia tak boleh promosi. Dia kata jual vape, apa tu, jenama A, perisa A, harga yang menarik, beli 2 cuma 1. Yang tu tak boleh, promosi tak boleh. Baik. Secara umum dia boleh beritahu yang ni adalah premis yang menjual vape dan menjual rokok. Maknanya premis boneka ni dia kena tinted ataupun kabinet tu kena tutup, tak boleh nampak. Tapi bagi premis khas dia kena tutup keseluruhan. Tapi dia boleh promosi dalam premis tu sendiri. Promosi tu maksud dia boleh ceritalah yang ni flavor A, yang ni flavor B, ni flavor C. Dia boleh cerita promosi. Tapi dari segi promosi, dari segi beli satu dapat satu tak boleh, salah. Baik, cuma tuan saya nak faham yang tuan sebut sebagai dilegapkan sama ada kabinet ataupun kedai itu. Selepas tarikh 31 Mac 2025, orang awam yang tahu dan melihat masih ada yang tidak legap. Maksudnya macam nampak, kita kata nampak masih dijual secara bebas. Nampak rokok tu dijual di kedai runcing. Jadi kita kedai boleh masih nampak. Jadi macam selepas tarikh 31 Mac 2025, kita dah boleh mula buat aduan sekiranya ada premis-premis yang tidak mengikut peraturan lah. Itu makluman semua. Kalau mengikut saluran aduan ni, kita boleh laporkan. Orang awam boleh laporkan pada bila masa. Dia tak semestinya pada 1 April. Mana yang saya beritahu tadi tu, kawasan larangan merokok tu memang terus menerus daripada PPKST sampailah tarikh Parlimen 2 ni tak boleh merokok di kawasan larangan merokok. Jadi maknanya sekarang ni, kalau kata ada orang awam yang melihat kejadian seperti rokok di premis makanan, merokok di premis-premis kerajaan, kawasan sekolah, institusi pendidikan kan, boleh membuat aduan melalui 3 saluran lah.
Satunya melalui saluran medsos lah, medsos WhatsApp Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Di talian 010 Ya. 860 Ya. 8949. Boleh WhatsApp terus detail. Nanti WhatsApp dia terus. akan guide macam mana nak isi. Maksud dia premis tu di mana, alamat lengkap, macam apa kesalahan berlaku. Baik. Apabila kita mesej nanti akan WhatsApp tu dia akan reply balik, dia akan sediakan, dia mintakan kita isi untuk form diberikan lah. Supaya nanti Maklumat aduan terperinci tu tuannya. maklumat terperinci supaya nanti ada penguasa yang akan turun untuk melakukan siasatan lah. Baik. Okey. Yang tu saluran pertama. Saluran kedua adalah melalui sistem pengaduan aduan awam ataupun SISPA. Yang ni pun boleh akses melalui internet ataupun telefon sekarang ni, semua boleh akses. Type SISPA, nanti dia akan keluarkan dia punya link itu, boleh isi detail kat situ. Yang ni dia masuk ke terus ke dalam sistem kerajaan lah. Jawab. Lagi satu yang tadi tu medsos tu dengan SISPA tu adalah secara umum lah satu Malaysia. Untuk lagi satu saluran adalah secara walk-in lah. Walk-in boleh ke pejabat kesihatan daerah Kangat. Di sini kita ada satu je sebab kesihatan daerah Kangat. Boleh walk-in dan maklumkan kata nak buat aduan, nanti anggota ataupun kaki tangan itu akan bantulah. Akan merujuk kepada unit yang berkenaan lah. Di sini unit sama ada unit Inspektorat dan Perundangan Daerah ataupun unit kalau penyakit tidak penyakit untuk menerima aduan tu untuk tindakan lanjut. Boleh Tuan berkongsi lokasinya di mana kalau ada yang tiba-tiba dengar kita punya perbualan pada hari ini? Kongsi maksud je. Lokasi yang pejabat untuk kita boleh walk in tu. Orang boleh mungkin tahu kot, tapi saya cerita kat sini lah. Tak apa, sekarang ringkas saja. Pejabat kesihatan daerah Kangat ni dia bersebelahan dengan Hospital Tunku Fauziah. STF Tunku Fauziah bersebelahan je lah. Boleh walk in situ terus. Lepas tu maklumkan kata kami nak buat aduan. Nanti akan ada pegawai kat situ, dia akan bantu untuk direkodkan aduan, nanti dia akan buat siasatan lanjut lah. Di mananya kita mengalu-alukan sebarang aduan yang terima dan kita akan tindakan dengan sewajarnya lah. Jadi selain tindakan yang diambil oleh pihak Jabatan Kesihatan sekiranya akta ini tidak dipatuhi adalah satu, melalui operasi-operasi yang berkala dan penguatkuasaan yang dilaksanakan secara bermusim ataupun ada kala ataupun di atas aduan yang diterima. Namun juga untuk membantu pihak Jabatan Kesihatan Negeri Perlis menjayakan bersama Akta 52 ini agar seluruh masyarakat di Negeri Perlis bersama menjayakan agar semua kita faham Akta 852 ini adalah demi kesihatan awam dengan membuat tiga saluran aduan yang disebut oleh Encik Zul sebentar tadi ya. Baik, jadi mungkin ada apa-apakah tindakan yang lain yang boleh diambil oleh JKN Negeri Perlis terutamanya bagi akta yang sangat luas sebenarnya untuk kita faham secara ringkas pada hari ini. Untuk makluman semua, di antara tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh penguasa adalah secara umum je lah. Secara umumnya tindakan awal yang boleh dilakukan oleh penguasa lah, kesihatan awam apabila melihat orang awam merokok di pasar merokok adalah tindakan memberi notis lah. Notis di bawah seksyen 47. Notis di bawah seksyen 47 ni akan diberikan kepada orang awam yang merokok di kawasan merokok lah. Dan juga apabila ada orang awam secara umumnya, secara khususnya orang awam ni kanak-kanak, kita panggil istilah dengan orang belum dewasa. Orang belum dewasa ni sekiranya dia beli, sekiranya dia menggunakan menjadi satu kesalahan. Jadi maknanya penguasa dapat menangkap orang belum dewasa ataupun OBD ni. Jadi notis bawah seksyen 47 dapat dikeluarkan lah. Selain daripada itu, bagi premis-premis tempat larang merokok ni yang ada beberapa premis ni, sekiranya signage tidak dipasang juga boleh dikeluarkan notis lah di bawah seksyen 47. Secara umumnya compound dan juga tindakan penakwaan boleh dilaksanakan lah. Selalunya kalau tindakan penakwaan ni selalunya di peringkat kesalahan tu berulang lah. Contoh kalau kata ada kedai kan, kita melihat masih lagi menyediakan X-ray rokok, pasang signage, kita datang kali pertama, kita jumpa dan kita beri notis. Dan kita akan susuli dengan compound lah prosedur dengan tu. Dan sekiranya kita datang lagi setelah kita keluarkan noti, kita follow up, boleh masih berlaku tindakan sama, jadi kita boleh tindakan selalunya adalah dengan melakukan penakwaan lah. Secara umumnya kalau nak ikut dari segi denda, yang ni denda yang boleh dikeluarkan oleh mahkamah secara umum je lah. Secara umum ni kepada pertubuhan perdagangan, yang ni lebih pada macam contoh penghilang yang tak mengikut sertifikasi kan, boleh dikenakan denda
serendah 20,000 sehingga 300,000. Dan juga boleh dikenakan hukuman penjara 1 hingga 3 tahun lah. Ini kesalahan-kesalahan yang berulang pada pertubuhan dan perkenan. Yang ni adalah cara umumnya lah. Cara umum. Maknanya kalau kes tu kita dakwa di mahkamah, jadi menjadi bidang kuasa mahkamah lah untuk menjatuhkan hukum dan juga menjatuhkan penjara lah. Jadi kes-kes yang parah lah, kes sivil kan, yang mana kesalahan tu telah dilihat menjadi memberi impak yang signifikan lah, serius kepada orang awam lah. Selain daripada itu, dari segi kompaun ada kadar-kadarnya lah. Ada kadar kalau macam orang merokok je lah. Contoh orang merokok ni kalau kita notice, lepas notice tu kita akan susuli dengan kompaun. Kita tak keluarkan kompaun terus, kita keluarkan notice dulu. Lepas tu tempoh masa baru kita akan pula dengan kompaun. Mana kadar kompaun bagi orang awam yang merokok adalah RM250 lah. Tapi kalau kita jumpa lagi orang awam, kok dah terjumpa sempat lagi orang yang sama merokok, dia suka kedai tu, hari ni kita pergi dia jumpa, hari ni kita pergi jumpa dia nak kita kompon, besok lusa kita jumpa lagi, mungkin kita akan ambil tindakan lanjut lah. Kita mungkin takkan kompon, kita akan dakwa di mahkamah. Ni orang apa, dah lebih daripada 1 kali compound lah. Kesalahan berulang, dengan apa pesalah tegal kan. Sebab dia tahu, sebab kita tengok pasal merokok ni kita nak jaga orang awam, khususnya macam orang tua, kanak-kanak, remaja kan, yang itulah yang terdedah pada saat rokok dia sama lah, generasi sini yang terdedah. So mana yang Akta tu pun tu nama dia Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam. Kita nak tolong lah, kita nak cuba pastikan bahawa generasi kita ni generasi yang sihat lah. Jadi mungkin sebelum kita berakhir, mungkin tuan boleh berkongsi mesej yang ingin disampaikan terutama kepada semua masyarakat di Malaysia dan juga di negeri Perlis. Apakah yang boleh kita nak ingatkan atau pesankan sama ada di pihak premis maupun juga pihak masyarakat? Okey. Terima kasih poin ini. Kita semua sedia maklum lah, rokok, vape sebenarnya adalah benda tak sihat lah. Kita semua sudah sedia maklum. Kalau dulu dah lama dah cerita adalah sebatang rokok tu ada sampai 4,000 bahan kimia. Dan kita tahu kalau kata merokok ni menyebabkan penyakit bara paru-paru kan. Dia menyebabkan dari segi kerugian kewangan. Rokok ni yalah, kita beli, kita bakar benda tu kan, dah memudaratkan. Jadi kita pastilah benda-benda ni memang benda yang tak bagus lah, tak bagus dan tak baik untuk kesihatan kita. Sebenarnya kerajaan terpaksa menajarkan jutaan ringgit lah bagi pesakit lah di bawah kategori EVALI. Yang ni EVALI lah, khususnya bagi rokok vape ni kan. Jadi seorang-seorang kalau kita nak rawat kan memang kos yang sangat tinggi lah. Dimana kalau kita tengok, kalau kos bagi merawat pesakit bara itu sendiri, pemula kena buat kemoterapi kan. Jadi semuanya memang kos. Dimana kerajaan tanggung sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang orang awam ni masuk ke klinik ambil ubat banyak RM1 lah. Negeri ni tak, benar ni tak berlaku kat negara-negara jiran kita. Dia pun kena ada medical card. Tak ada medical card memang tak boleh nak dapatkan rawatan. So sekarang ni pun yang terbaru pun kita memang dibebani lah dengan kos perawatan orang awam tinggi. Jadi memang kita punya way forward mungkin selepas ni lah menggalakkan orang awam untuk ambil medical card. Tapi medical card ni adalah salah satu langkah pencegahan atau pengawalan lah. Sebab yang paling penting tu adalah kita sendiri lah. Kita jalaninlah hidup yang sihat lah. Yang selalu kita umumkan, makan sihat, kurangkan gula. Macam sekarang ni kempen kesihatan War on Sugar. War on Sugar kan, kurangkan pengambilan makanan yang bergula, yang carbonated drink semua tu kan. Jadi maknanya salah satu dah punca yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit bahaya ni lah, makan makanan yang tak tertuarah ni lah kan. So yang khasiat lah kalau merokok ni ya. Jadi maknanya kalau kita tengok merokok ni of course lah, memang dia nampak style kan. Bawa vape kan, hisap, gantung, bentuk dia memang sangat menarik kan. Saya pun kadang-kadang saya tak tahu benda apa tu. Bila tengok ini dia kata rokok elektronik. Memang kalau kita tengok, kalau masuk kedai vape tu memang sangat menarik lah benda tu. Dia tak perlu macam rokok konvensional dulu, nak kena cari api kan. Lepas tu busuk. Rokok vape ni dia ada macam-macam perisah dah, cappuccino, watermelon kan. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia suka jenis strawberry, itulah semua benda tu dia bahaya. Kalau mengikutnya vape dengan rokok ni, vape lagi bahaya lah. Sebab dia attack tu kepada paru-paru.
So maknanya sekarang ni apa yang saya nak maklumkan adalah kita jalanilah kehidupan secara sihat. Elakkan daripada mengambil hasil tembakau, produk merokok ni, produk bahan merokok ataupun vape lah. Trend sekarang ni vape. Vape sekarang ni memang trend lah, trending lah. Kalau kita tengok sekarang ni orang perempuan pun ada isap vape. Dia buat vape kecil lah, berbual dalam poket, di mana-mana dia boleh selitkan. Isap macam tu sambil jalan, isap kan. Maknanya benda tu satu amalan tak sihat lah. So jalanilah hidup dengan bersihat supaya kita lebih cergas untuk masa hadapan dan juga untuk demi keluarga kita lah. Itu saja harapan saya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Zulkifli bin Cik Mit, Ketua Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri dari Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Perlis kerana menjayakan Sloan Influencer Aid Japan ataupun Gebang Perlis untuk kita bersama-sama menjayakan kempen ini bukan hanya untuk di bahagian premis ataupun pemilik bangunan sahaja, namun juga kepada masyarakat untuk memberi kesedaran sama ada di ahli keluarga mereka sendiri ataupun rakan-rakan mereka supaya mereka mengetahui bahawa Akta 852 ini adalah demi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 yang dilaksanakan oleh kerajaan sudah semestinya untuk memberi satu kehidupan yang sihat untuk kita semua. Jadi kita berjumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih Pak.